Okay, so thyroid kita terletak dekat leher. Fungsi thyroid dia menghasilkan hormon thyroid lah. Bentuk dia macam butterfly tu, macam rama-rama kan, ada dekat leher kita. Fungsi dia untuk mengawal metabolism dalam badan kita. Sebelum ni saya ada buat live tentang breast cancer. Orang-orang yang kekurangan thyroid, risiko untuk mendapat breast cancer semakin tinggi. Sebab itulah penting untuk kita make sure hormon thyroid kita optimum. Bukannya sahaja dari segi breast cancer, berat badan. Siapa yang ada masalah, susah nak turun berat badan, bolehlah check you punya thyroid hormone. Kemungkinan anda mempunyai masalah hypothyroid. Walaupun you buat blood test normal je, yes, kita memang selagi you punya bacaan hormon tu normal, you tak akan buat apa-apa. Tetapi nasihat saya adalah kita tak nak kita duduk dalam normal range tapi tak optimum. Memang kalau you tengok lab report, dia ada normal range. Saya bagi contoh 1 sampai 10 normal range dia. Tetapi kalau you punya value dekat 2, you dah start ada simptom kekurangan thyroid, adakah kita patut bantu you? Faham tak? Saya bagi contoh, thyroid hormone 1 sampai 10 dia punya normal range. Okay? Tapi you punya thyroid 2, you dah start ada simptom seperti penat, lesu sepanjang hari, otak tak boleh nak berfikir secara laju, lambat pick up lah kan, rambut gugur, kulit kering, sembelit. You buat blood test, hormon normal, tapi you dah ada simptom-simptom thyroid problem, hypothyroid. So perlu tak kita rawat? Sebenarnya perlu. Sebab apa? Kita ni, hormon kita, okay, first of all, macam mana lab report ni dia dapat normal range 1 sampai 10 ni, based on population. Dia ambil rakyat Malaysia, dia ambil darah semua orang. Tak adalah semua rakyat Malaysia, ambil populasi dekat Malaysia ni, ambil darah, check untuk thyroid hormone. So bila dia buat graph dia akan jadi bentuk bell curve shape. Kenapa jadi bentuk bell curve shape? Sebab kebanyakan populasi ni hormon dia optimum, dia dekat tengah. Orang-orang yang tak berapa optimum, dia duduklah tepi-tepi tu. Sebab tu dia bentuk bell. So macam mana dia dapat upper and lower limit ni? Based on symptoms lah. Dia tanya, daripada ramai-ramai ni, siapa yang ada masalah sembelit? Siapa yang ada masalah susah nak kurus? Penat sepanjang hari, rambut gugur, tak tahan sejuk, kulit kering. So ada yang kat tangan. So bila kita tengok orang-orang yang kat tangan tu, itu bermaksud mereka ada masalah hypothyroid. So daripada orang yang hypothyroid tu, kita tanya, berapa you punya thyroid? Oh, saya punya 0.3 lah. Oh, you pula? Saya punya 0.6. Mostly 0 point something. So dia orang decide 1 tu adalah lower limit dia. That's why kalau you buat blood test thyroid, you check your thyroid hari ni, thyroid you 2. Ni contoh je thyroid you 2. Tapi you dah start ada simptom-simptom hypothyroid. Persoalannya, perlu tak kita rawat you? Kalau you buat blood test, based on blood test, you masih normal, tapi you dah ada simptom. So jawapannya adalah kita perlu rawat. Sebab we are not treating numbers, we are treating patient. Untuk genetik anda, berkemungkinan you punya lower limit 3. So 2 tu dah consider low. Okay? Faham So hormon ni kita nak optimum, kita nak tengah-tengah. Kita tak naklah dia duduk hujung-hujung, cukup-cukup makan, tak nak. So orang-orang yang ada masalah autoimmune thyroid ni, dia kena, of course lah, kena buat blood test, check your TSH, your T3 dan juga T4. Okay? Conventional treatment untuk orang-orang yang ada masalah autoimmune thyroid ni, saya mulakan dengan hypothyroid. Selalunya mereka akan bagi thyroxine, betul tak? Thyroxine. So orang-orang yang hypothyroid ni, dia akan datang dengan simptom-simptom yang biasalah. Penat, macam saya cakap tu, penat sepanjang hari, kulit kering, rambut gugur, otak jadi lambat pick up. Semua benda jadi slow lah. Berat badan susah nak, berat badan makin meningkat disebabkan metabolisme you rendah kan. So apa yang hospital, orang-orang doktor-doktor kat luar dia akan buat secara konvensionalnya, dia akan bagi you thyroxine, hormon thyroid, untuk buatkan simptom-simptom you yang slow tadi tu improve. So you dah tak ada otak lambat dah tak ada dah,
tenaga you tak adalah penat sangat sepanjang hari. Lepas tu tak adalah kulit kering sangat, dah sembelit. Tetapi lama kelamaan, kalau orang-orang yang ada masalah autoimmune hypothyroid ni, lama kelamaan problem tu macam you jadi balik hypothyroid even though you consistently makan thyroxine tu. Sebab apa? Sebab the root cause dia you tak settlekan. Yang mana autoimmune hypothyroid ni, contoh dia Hashimoto thyroiditis, disebabkan hypothyroid. So saya nak ajar hari ni orang-orang yang masalah autoimmune hypothyroid ke autoimmune hyperthyroid ke, ada 3 area yang you kena betulkan. Nombor 1 is your adrenal gland. Saya letak nombor 1 walaupun masalah tu masalah dekat thyroid, tapi you kena betulkan your adrenal gland. Nombor 2 is your thyroid lah. Nombor 3 is your immune system, yang mana immune system ni lebih kepada kita punya kesihatan intestine, usus kita. Okay? Sorry lah, saya tak sempat nak baca soalan tadi. Bacaan normal berapa doktor? Kena ikutlah. Kalau T3 dia ada normal, dia ada normal range. Tengok dekat lab report tu. Macam mana nak rawat tu saya akan terangkan. Suplemen brand mana yang bagus, saya tak ada kena-mena dengan brand. Betul saya ada simptom hyperthyroid 2 tahun sebelum disahkan hyperthyroid. Okay, so Puan Niza ni memang ada masalah hyperthyroid. So ini memang sangat sesuai lah untuk dia dengar perkongsian saya pada hari ini. So macam saya cakap tadi, 3 area yang you kena fokus. Nombor 1 adrenal gland, okay. Nombor 2 thyroid you. Nombor 3 adalah your immune system. Sebab selagi you tak betulkan your immune system kan, selagi itulah sebab masalah autoimmune hypothyroid tu, Hashimoto thyroiditis tu, asal usulnya adalah your immune system yang attack your thyroid supaya tak mengeluarkan thyroid gland tu tau, thyroid hormone tu. Sebab itulah masalah hypothyroid terjadi. So kalau you settlekan masalah immune system you, tak akan berlaku hypothyroid tu. So sebab itulah adrenal penting. Sebab cortisol, adrenal menghasilkan cortisol. Cortisol tu yang mengawal immune system kita. Problemnya kita semua sekarang ni hidup dalam dunia yang sangat stres. Sebab itu salah satu cara untuk betulkan masalah autoimmune hypothyroid ke hyperthyroid ni adalah mengawal stres anda lah. Okay, saya rasa saya pun dah tak ikut flow dia macam mana. Okay, tak apa, saya mulakan balik. Hypothyroid selalunya diorang akan bagi thyroxine. Lepas tu kita terpaksa makan thyroxine ni sampai bila? Sampai bila-bila lah. Selagi your immune system triggered, your immune system confused, dia attack your thyroid, selagi itulah you terpaksa bergantung kepada thyroxine. Untuk orang yang hyperthyroid pula, macam Puan Niza tadi, orang yang hyperthyroid, mereka akan diberi ubat carbimazole ke metimazole ke propylthiouracil, PTU. Dan juga untuk orang-orang yang terlebih thyroid ni, dia ada tendensi untuk jantung dia laju tau. So bila degupan jantung laju, dia problem, dia akan menyebabkan masalah jantung. So kalau compare antara hypothyroid dengan hyperthyroid, yang mana lebih bahaya? Sebenarnya dua-dua tak bagus, tapi hyperthyroid yang lebih memberi kesan yang teruk lah kepada badan kalau kita tak kawal. Sebab kita akan end up dengan thyroid storm nama dia. Thyroid storm tu bila jantung laju, lama-lama dia boleh kena heart attack. So tak bagus. So untuk orang yang hyperthyroid, dia akan bagi carbimazole, PTU, propylthiouracil. Dan untuk orang yang heart rate laju, dia akan bagilah beta blocker, propanolol ke bisoprolol, apa-apa yang prolol tu untuk turunkan your heart rate tau. So benda ni pun sama. Selagi you tak solvekan masalah autoimmune tu, selagi itulah you terpaksa bergantung kepada ubat ni sampai bila-bila. Bukannya saya tak setuju dengan rawatan ubat-ubatan ni, tetapi untuk orang-orang yang hampir nak ke arah thyroid storm tu, nak kena heart attack tu, of course lah you kena makan, make sure your thyroid tu rendah dulu. Makan your ubat dulu. Dalam masa yang sama, you kena belajar tentang macam mana natural way untuk solvekan masalah autoimmune thyroid problem ni. Okay, nombor 1 adalah jaga pemakanan anda. Pemakanan tu bermaksud your pemakanan kenalah makan yang real food sahaja. Apa maksud real food?
makanan-makanan yang bukan dalam bungkusan lah. Real food versus processed food. Mudah saja. Kalau makanan tu you yang masak, itu real food. Kalau makanan tu your mom yang masak, itu real food. Tetapi kalau makanan tu kilang yang buat, itu bukan real food, itu processed food. Carbimazole, tapi doktor dah berhentikan ubat thyroid setahun lebih dah. Sekarang ni seni-seni jadi sakit, rasa kaku pula. Mungkin you punya immune system dah attack your joints pula, sebab you tak pernah solve problem immune system you. Okay, so nombor satu adalah take care of your diet, sebab diet dia akan mempengaruhi immune system kita. Immune system kita 80% dekat kita punya usus. So kalau kita tak jaga makan kita, memang ke laut lah kita punya immune system. So avoid makanan yang tak real, ambil makanan yang real sahaja. Kalau boleh you bertukar ke organic food. Tapi susah lah kan, organic ni makan modal pula, mahal. Tak pun you just fokus kepada makan real food sahaja. Kurangkan pengambilan gula. Of course gula ni boleh menyebabkan you punya usus tak sihat, leaky gut. Itu yang menyebabkan your immune system haywire. Lepas tu gluten. Ada orang yang boleh tolerate gluten, ada orang yang tak boleh tolerate gluten. Macam mana nak tahu? Kena buat food intolerance test lah. Tetapi secara umumnya you try lah avoid dulu gluten ni. Sebenarnya gluten tepung gandum ni, pokok gandum tak ada masalah pun tau. Problem ni datang apabila seorang saintis dekat Amerika dulu, saintis ke saya tak pastilah, orang Amerika ke apa, dia cipta gandum yang tahan dengan yang boleh tahan, dia kuat tau gandum tu. Pokok gandum ni dia sangat sensitif. Kalau ada cuaca ke angin yang kuat, dia boleh rosak. Tapi seorang saintis ni dia cuba cipta gandum yang tahan semua tu. Walaupun angin kuat ke hujan ribut melanda, pokok gandum boleh hidup lagi. Tetapi maksudnya dia dah ubah genetik gandum yang sepatutnya yang dulu-dulu dia pada gandum yang baru tau. Dan dia pun menang Nobel Prize. Apa tahu nama dia, saya lupa lah. Norman Borlaug. Dia menang Nobel Prize pada tahun 1970. Dia punya pencapaian tu dipanggil Green Revolution tau. Pokok gandum GMO, betul. Green Revolution. Dia bagus. Sebab apa? Sebab itu dia menang Nobel Prize. Sebab gandum ni dia jadi tahan lasak, dia boleh bagi makan dekat lebih ramai orang. But the problem is gandum yang dicipta tu susah untuk perut kita nak digest. Itu yang problem dengan gandum ni. Kalau tak ada masalah pun. Contoh dia dekat Itali kan, dia orang masih lagi menggunakan ancient wheat tau. Dia masih menggunakan gandum, pokok gandum yang original. So kalau you makan tepung gandum dekat Itali tu, tak ada masalah pun. Problem dia dengan pokok gandum yang GMO tu. Okay, makan real food, avoid processed food, avoid sugar, avoid gluten, jagalah kesihatan usus. Kalau ada masalah leaky gut, you tahulah, leaky gut tu lah yang menyebabkan autoimmune disease ni. Selain itu, saya dah cakap pasal pemakanan, itu baru satu. Nombor 2, take care of your sleep. Kenapa? Kalau kita tak tidur, kita punya proses repair dalam badan tak berlaku. Badan kita berada dalam keadaan stres. So bila kita berada dalam keadaan stres, kita akan merosakkan kesihatan adrenal kita. Again, nombor 1 yang saya cakap tadi, nombor 1 kena jaga adrenal, thyroid dengan immune system kan. Sebab itulah thyroid you kena betul-betul jaga. Jaga your sleep, take care of your sleep. Lepas tu manage your stress. Ini adalah 3 lifestyle modification yang you kena buat. Kalau you hanya mengharapkan saya bagi tips tentang suplemen saja, dia tak akan membantu you. Selagi you tak betulkan 3 lifestyle ni, your autoimmune problem tak akan selesai. So you terpaksalah bergantung kepada ubat tu sampai bila-bila. Boleh? Masa tidur terbaik jam berapa doktor? Waktu malam tu akan ada satu waktu tu you akan start ngantuk. Waktu tersebut melatonin baru start nak naik tau. So waktu tu you patut tidur. Supaya melatonin tu terus dia dirembeskan, you tidur dengan melatonin yang tinggi. Melatonin ni sangat-sangat bagus. Dia adalah antioksidan yang bagus untuk repair badan kita waktu tidur.
Kalau waktu you ngantuk tu you dah tengok gadget, blue light, melatonin daripada dia nak keluar, dia cancel, dia keluar. So pukul 12 nanti baru you tidur. Pukul 12 you tidur tanpa melatonin. You bayangkanlah, you tidur semalaman, tak ada proses repair yang berlaku. Macam mana kalau kerja malam, yang tu saya tak boleh nak bantulah. Hopefully Muhammad Firdaus, you tak ada masalah kesihatan lah kalau you kerja malam kan, so far. Tapi let's say lah, in the future, you dah start ada masalah kesihatan, itu bermaksud waktu malam memang you kena start tidur lah. Waktu ngantuk, waktu terbaik tidur. JFR saya sebelum ni 67, selepas sebulan 1.3. Boleh makan seperti biasa tak? Boleh. Makan seperti biasa apa maksud Noel? Adakah makan makanan tak sihat ataupun makan je lah macam biasa? Kalau mungkin sebelum ni you kurangkan pengambilan protein kan, sebabkan you tak nak bagi beban dekat kidney, okay lah, of course lah, you boleh start makan banyak protein, tak ada masalah. Yang paling penting adalah jaga inflammation. Keto diet bagus, itulah rahsia dia. Saya selalu cakap keto diet ni sangat bagus sebab you kurangkan pengambilan karbohidrat, your sugar intake. Itu yang buatkan badan kita sihat. Badan kita akan berada dalam proses. Orang-orang yang mengamalkan keto diet, badan kita akan shift energi, tenaga yang badan kita gunakan, dia akan tukar daripada sugar, dia akan gunakan ketone. Proses tu kita panggil ketosis. Sangat-sangat bagus untuk orang-orang yang tak sihat kan. Ketosis ni sangat bagus lah. Proses repair sewaktu ketosis ni sangat-sangat powerful. Kalau you guys follow Dr. Razin kan, dia selalu cakap pasal makan minyak. Sebab dia nak kita semua berada dalam keadaan ketosis. Ketosis ni boleh repair badan kita. Apa-apa masalah dalam kesihatan dalam badan, ketosis boleh rawat. Okay? Lepas makan, kalau mengantuk dan sakit tengkuk, macam tegang tu, ada simptom apa-apa ke? Itu stres tu. Dr. PCOS boleh sembuh ke? Boleh. XOXO, PCOS adalah masalah insulin. So, orang-orang perempuan yang mempunyai masalah PCOS, susah nak dapat anak, ada janggut, ada menyisai, bila you buat scan, ovary you ada cyst. Take care of your sugar intake. Cut down your sugar, start exercise. Tak ada masalah, you akan improve lah. Kalau dari segi suplemen untuk orang PCOS, you cari inositol. INOSITOL. So sangat membantulah. Kalau dari segi makanan, you try makan makanan yang tinggi dengan you cari cruciferous vegetables lah, macam kobis, pakcoy, apa lagi ya, kale sawi. Itu adalah sayur-sayuran yang cruciferous. Autoimmune boleh sembuh tak doktor? Boleh. Siti Nadia boleh. Autoimmune tak kisahlah, tak kisah you ada masalah autoimmune apa pun, boleh sembuh dengan syarat you jaga your adrenal dengan your usus, your immune system. Kalau thyroid, of course akan jaga thyroid. Kalau masalah tu masalah autoimmune joints, jagalah joints. Faham tak? So dua ni penting. Adrenal dengan your kesihatan usus. Itulah root cause dia kepada masalah autoimmune ni. Okay, saya continue So dari segi pemakanan, you kena makan makanan sihat. Penting makan makanan sihat, jaga tidur, kurangkan stres. Kurangkan stres ni bukannya dari segi kerja saja, masalah hubungan sesama manusia, hubungan sesama Tuhan. Itu semua kena jaga tau. Bukannya stres kerja je. You tidur, kalau tak tidur pun stres juga. Okay? Itu dari segi lifestyle. Kalau you tak jaga tiga ni, you jangan proceed dengan next topik ni, yang next faktor yang you kena jaga, iaitu suplemen. Maksudnya apa yang you boleh buat, apa yang you boleh ambil untuk support your sistem-sistem tadi, adrenal, thyroid dengan immune system. So untuk support, untuk orang-orang yang kekurangan thyroid, hypothyroid, you boleh amalkan vitamin B. Nombor 2, selenium. Ini orang yang ada masalah hypothyroid, autoimmune hypothyroid. B vitamins, B complex lah. Lepas tu selenium. Selenium sebenarnya tak kisahlah you autoimmune hypothyroid ke, you autoimmune hyperthyroid ke, selenium sangat penting. Okay. Lepas tu magnesium, and then ashwagandha. Ini adalah 4 suplemen tambahan yang you boleh ambil untuk support
your lifestyle modification tadi. You dah jaga makan, dah jaga tidur, dah jaga stress. So you kena top up lah suplemen tambahan tu. Iaitu untuk orang yang hypothyroid, saya ulang sekali, vitamin B complex, selenium, magnesium dan juga ashwagandha. SLE pun sama puan, itu pun autoimmune disease tu. So jagalah kesihatan adrenal. Macam mana jaga adrenal? Kalau you follow RA pun sama, ya betul. You follow saya selalu cakap pasal adrenal tau, adrenal gland. Macam mana nak jaga, jangan stres, jangan tidur lambat, jangan kerja kuat-kuat sangat. Nak stres waktu pagi, waktu malam tak payah buat apa-apa, tidur je, jangan main bola waktu malam ke kan. Okay. So untuk orang yang autoimmune hyperthyroid pula, Diana Muhammad ada mesej ke tapi doktor tak reply lah, minta maaf lah. Nanti saya check balik Untuk orang yang autoimmune hyperthyroid pula, suplemen tambahan yang you boleh ambil adalah nombor 1 L-carnitine, nombor 2 selenium, nombor 3 magnesium juga, nombor 4 iodine. Okay? Iodine sebenarnya dua-dua autoimmune hypothyroid boleh ambil iodine. Tak ada masalah. Tetapi untuk orang yang ada Hashimoto ni, dia complicated dia belum pada peringkat awal dia tak boleh ambil iodine dulu. Later on bila dah sihat sikit baru boleh ambil iodine. So basically orang yang ada masalah thyroid ni, untuk kita support thyroid ni adalah kita perlukan iodine lah. Saya pernah cakap 4 nutrien yang penting untuk production thyroid kita adalah iodine, iron, zinc, selenium. Ini memang kena jagalah untuk thyroid kita. So saya harap anda dah ambil notes tentang apa suplemen-suplemen yang bagus untuk specifically hypothyroid dan hypothyroid. So itu untuk thyroid. Untuk your adrenal pula, suplemen yang sesuai, vitamin C. Vitamin C sangat penting untuk adrenal gland. Adrenal kita ni adalah organ yang penuh dengan vitamin C dalam tu. Kalau kita stres sangat, adrenal tu penuh dengan inflammation, tak cukup vitamin C. Kalau you nak reduce beban dekat adrenal gland ni, you ambil lah vitamin C banyak. Of course lah, yang tadi tu lifestyle, jaga stress tu you dah jaga. Kalau itu pun you tak jaga, tak payahlah sembang nak ambil vitamin C ke apa. Okay. Untuk support adrenal, thyroid saya dah cerita. Untuk support adrenal, vitamin C. Lepas tu magnesium untuk stress lah, basically untuk stress. Ashwagandha. Kalau herba-herba yang boleh support stress ni, ashwagandha, ginseng, licorice, maca, rhodiola, banyaklah suplemen-suplemen herba yang boleh membantu badan kita untuk stress tu. Untuk immune system kita, yang bagus adalah selenium dan astragalus. Pernah dengar tak astragalus? Akar astragalus. Tu bagus untuk immune system lah. Pemeriksaan kesihatan full ada ke? Saya tak tahu apa maksud pemeriksaan kesihatan full. Tapi kalau orang-orang dekat luar sana, dia akan faham pemeriksaan kesihatan full tu yang you buat blood test yang biasa kat luar tu tau. Tapi blood test yang kita buat dekat Sky Hill tuan, dia berbeza. Dia lebih full. Saya tak tahu nak bagi kita punya pemeriksaan kesihatan ni atas daripada full apa, tak tahulah. Ultra full lah kot, ataupun full Pro Max. Itu pemeriksaan kesihatan yang kita buat dekat Sky Hill lah. Klinik dekat mana? Dekat Denai Alam, Shah Alam. Macam mana nak turunkan CRP? Carilah punca inflammation tu daripada mana. Your diet ke, your stress ke. Saya hyperthyroid, last week buat scan ada cyst. Kalau tak nak operate boleh ke? You try dulu ambil iodine, Lugol's iodine. Boleh ke ambil vitamin D injection? Boleh je, tak ada masalah. Provided you tahulah level vitamin B dalam badan you berapa sebelum you nak cucuk kan. Biasanya kalau injection tu dia sampai berpuluh-puluh ribu dia punya dos. Okay, selain tu memang tidur kena jaga, exercise kena buat exercise, jaga kurangkan stres dalam hidup ni. Okay, mudah je. Masalah autoimmune thyroid, kalau you nak teruskan orang-orang yang ada masalah autoimmune hyperthyroid ke hypothyroid, kalau you nak teruskan makan carbimazole, propylthiouracil, propanolol tu ataupun thyroxine tu, semua tu, kalau you nak teruskan makan, silakan. You nak teruskan buat follow up dekat you punya hospital untuk
rutin check up, tak ada masalah, teruskan. Tapi saya beritahu you, selagi you tak selesaikan root cause dia, yang mana yang perkara yang trigger your immune system tiba-tiba attack your thyroid, selagi you tak solve that problem, selagi itulah you akan bergantung kepada ubat ni sampai bila-bila. Boleh? Saya harap saya boleh membantulah orang-orang yang mempunyai masalah autoimmune hypo dengan hyperthyroid ni. Semoga. Tapi kalau anda nak buat secara natural ni, you patut jumpa doktor yang pandailah merawat secara natural ni. Takut you buat sendiri je, lepas tu you tinggalkan ubat, you buat secara natural, tak jalan, tiba-tiba you jadi problem lain pula. Of course, saya tak adalah anti ubat, tak. You have to take your ubat juga. Ini disclaimer lah maksudnya. Saya bukannya nak suruh you stop your ubat terus, tak. Tapi you fikirlah sampai bila you nak kena makan ubat. Selagi you tak betulkan the root cause, lagi itulah you akan terpaksa bergantung kepada ubat lah. You check, buat blood test dulu. Zaiha, kalau you ada simptom, nombor satu, kalau you ada simptom hyperthyroid, segala benda dia laju lah. Satu, penat. Lepas tu jantung berdebar. Lepas tu tangan menggigil. Rasa panas di dalam badan. Selalu cek berat. Itu satu, you ada hyperthyroid. Lepas tu buatlah blood test. Check your TSH, your T3, your T4. Kalau semuanya tinggi, itu bermaksud TSH you rendah, tu ada hyperthyroid lah. Okay, lepas tu you buat blood test. Saya continue you buat blood test, you ada hyperthyroid. So apa yang you kena buat, you check your auto antibody. Boleh check tau, auto antibody, thyroid peroxidase, anti-thyroglobulin. Itu adalah antibody terhadap kita punya thyroid. Kalau semua tu tinggi, itu bermaksud you ada masalah autoimmune hyperthyroid lah. So macam mana nak selesaikan, saya dah bincang tadi. Okay, hypothyroid bahaya ke? Tak sebahaya hypothyroid lah. Tapi of course lah, hypothyroid pun perlu bantuan. Takkanlah you nak hidup dalam keadaan yang slow. Dia manjang, otak you slow, perut you slow, semua benda you slow lah kalau hypothyroid ni.